Jangan mudah menyerah, bangkit semula, terbang menuju awan, kau dan aku. Wujud pantas, jangan lemas. Wujud pantas, jangan lemas. Bersama kita berjuang, bersama kita tentukan, dari mimpi hingga reality. Dari mimpi hingga reality, kita masih di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi Sayyid Ahmad Syahid dan Sayyid Syahini. Nombor metrik 079113. Saya ingin membentangkan berkaitan dengan latar belakang teknik kaunseling Gestalt. Okey, teknik kaunseling Gestalt ini merupakan salah satu daripada cabang pendekatan konsep humanistik dan eksistensial yang menekankan kepada aspek kesedaran terhadap diri, tanggungjawab peribadi serta pengalaman hidup yang dialami oleh seseorang individu itu. Okey, asal usul dan sejarah teori ini. Terapi Gestalt ni berasal daripada dua sumber utama, iaitu pertama ialah bidang psikologi Gestalt yang diperkenalkan di Jerman sekitar awal abad ke-20 oleh tokoh-tokoh seperti Max Wertheimer, Kurt Kafka dan Wolfgang Kohler. Dan mereka berpendapat bahawa manusia memahami sesuatu pengalaman secara keseluruhan, bukan secara terpisah. Dan sumber kedua ialah sumbangan Fritz Perls, seorang pakar psikologi yang menggabungkan antara unsur-unsur daripada psikoanalisis, psikologi Gestalt dan falsafah eksistensial. Bersama isterinya iaitu Laura Perls, beliau mengembangkan pendekatan ini pada tahun 1940-an dan kemudian memperkenalkannya ke Amerika Syarikat pada dekad 1950-an. Okey, seterusnya peranan konselor dalam pendekatan Gestalt ini. Konselor dalam pendekatan Gestalt ia berperanan sebagai pengiring sahaja dalam proses kesedaran klien dan bukan sekadar pemberi nasihat atau menyelesaikan masalah. Mereka memberikan perhatian yang mendalam terhadap isyarat bukan verbal, bahasa tubuh serta ekspresi emosi yang ditunjukkan oleh klien. Hubungan terapeutik yang dibina adalah berdasarkan kehadiran secara penuh dan keikhlasan seseorang itu, di mana konselor turut menjadi sebahagian daripada pengalaman terapeutik yang dialami oleh klien. Bismillahirrahmanirrahim. Nama diberi Muhammad Ishraf Najib bin Abdul Rahman, kat metrik 07988. Okey, baik. So tuan-tuan dan puan-puan, saya akan menerangkan bahagian tentang konsep utama terapi Gestalt, iaitu bahagian saya yang kita tahu mempunyai 6 bahagian. Yang pertama, kesedaran, awareness. Yang kedua, masa kini, here and now. Yang ketiga, holisme. Yang keempat, tanggungjawab kendiri. Yang kelima, contact. Yang keenam, self-regulation. Okay. Jadi ini untuk kesedaran dan awareness. Okay. Untuk bagi mudah faham, terapi Gestalt menekankan tentang kesedaran ni ialah kita belajar untuk sedar apa yang kita rasa dan fikir sekarang. Contohnya, aku tengah marah ni, siapa buat aku? Hanya Allah yang tahu. Atau hati aku rasa berat. So bila kita sedar tentang perasaan tu, baru senang nak ubah, sembuh. Baru kita boleh kenal pasti apa yang menyebabkan kita ada masalah. So kena sedar dulu dalam terapi Gestalt. Okey, poin nombor 2 pula iaitu masa kini, iaitu here and now, yang mana memberikan kesedaran kepada klien jika menggunakan terapi ini, memberikan kesedaran yang kita seharusnya fokus kepada apa yang sedang berlaku sekarang, bukan fikir pasal masa lalu atau takutkan masa depan, sebab masa sekaranglah satu-satunya masa yang kita boleh ubah. Bab kata Uruguay, yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Poin nombor 3 iaitu apa? Keutuhan diri, holisme. Okey, Gestalt percaya bahawasanya manusia ni bukan satu bahagian saja. Kita ada banyak bahagian, fikiran, perasaan, badan dan juga rohani. Semua berkait. Kalau satu tak okey, yang lain akan terkesan. Contoh saya bagi. Contoh, kalau misal kata kita stres dalam memikirkan tentang apa yang belum berlaku. Contoh dekat dalam dewan exam, kita tak tahu soalan yang keluar. So dia akan beri efek kepada apa? Diri kita, iaitu perasaan, rasa cemas, rasa takut. Lepas tu tiba-tiba pula perut kita rasa sakit, ketat nafas kita tak boleh nak keluar. Lepas tu kita pula tiba-tiba rasa macam Allah dah tak sayang kita. Kita rasa jauh dengan Allah SWT. Bila semua ni berkait, kita akan dalam keadaan yang bahaya. Jadinya sebab tu Gestalt ni dia tengok manusia sebagai satu package yang lengkap. Kita kena jaga semuanya demi pemikiran yang positif dan kita boleh berlangkah jauh ke depan tanpa ada beban. Okay.
Poin nombor 4 iaitu tanggungjawabkan diri. Apa yang cuba dimaksudkan dengan tanggungjawabkan diri itu di dalam terapi Gestalt? Okey, jadi ia mengajar kita supaya kita ni bercakap dengan jujur pada diri sendiri. Okey. Dan ambil tanggungjawab atas tindakan dan perasaan kita. Jangan salahkan orang lain. Kita ni berhak untuk mengeluarkan pendapat kita, keputusan kita sendiri. Kita berhak bersuara. Contoh, kita cakap ini pilihan aku dan aku bertanggungjawab. Bagus. Okey, seterusnya, poin nombor 5 iaitu kontak. Apa maksud kontak di sini ya? Kontak maksudnya cara kita berhubung dengan orang lain, diri sendiri maupun dunia sekeliling. Dalam terapi Gestalt ni, kita belajar macam mana nak buka diri, rasa bercakap dan berhubung dengan secara jujur tanpa pura-pura. Tapi dalam masa yang sama, kita juga belajar bila perlu jaga jarak dan lindungi diri. Contoh yang saya bagi, sekiranya anda ditanya oleh rakan-rakan anda, adakah engkau okey saja? Tetapi anda membalasnya dengan nafas kepenatan, anda cakap aku okey je. Itu namanya anda tak jujur dengan diri anda sendiri. Itu namanya kontak tak jujur. Kalau anda jujur dengan diri sendiri, anda waktu tu dalam keadaan penat, anda cakap aku ni dalam keadaan kepenatan hari ini. Itu namanya kontak yang jujur dan terbuka. Jadi jangan main sorok-sorok. Okey, kita sudah sampai ke penghujungnya, iaitu poin nombor 6, self-regulation, yang bermaksud sokongan ke diri atau penyesuaian semula jadi. Okey. Dalam terapi Gestalt ni, kita belajar untuk percaya diri sendiri dan ikut rentak semula jadi hidup, bukan paksa diri ikut tekanan luar. Sebab apa? Setiap orang sebenarnya ada kekuatan dalam diri sendiri untuk hadapi masalah dan bangkit kembali. Okay, contoh, saya bagi mudah, bayangkan ketika mana kita rasa kecewa. Okay, disebabkan kemungkinan dulu kita seorang yang introvert lah, selalu pendam masalah, lepas tu salahkan orang lain kan. Tetapi bila dengan adanya kita kenal diri kita, so dalam masa yang sama kita boleh positifkan minda kita. Kita cakap, aku boleh tenangkan diri, aku tak perlu terus marah orang, buat apa, tak ada faedah. Aku boleh pilih reaksi aku sendiri. So itu namanya sokongan dalam diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Luqman bin Muhammad Razi, nombor metrik 079275. Terapi Gestalt menekankan kesedaran diri dan bagaimana individu berinteraksi dengan persekitaran mereka. Melalui teknik-teknik tertentu, klien dapat memahami konflik dalaman mereka dan mencari penyelesaian masalah yang lebih bermakna. Antara teknik utama dalam terapi Gestalt ialah teknik kerusi kosong, di mana klien berbicara dengan diri mereka sendiri atau orang lain secara imajinasi untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, terdapat teknik pembesaran tingkah laku yang membantu klien memahami makna tersembunyi di sebalik tindakan mereka. Akhir sekali, teknik kesedaran tubuh badan yang digunakan untuk mengenal pasti tanda fizikal yang berkaitan dengan emosi yang dialami. Salah satu prinsip utama terapi Gestalt adalah pendekatan di sini dan sekarang, yang menekankan kepentingan memberi perhatian kepada pengalaman semasa. Dengan menggunakan teknik seperti kerusi kosong, pembesaran tingkah laku dan kesedaran tubuh badan, terapi Gestalt membantu individu memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang diri mereka sendiri serta menangani isu emosi dengan lebih berkesan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wadiklah Fikri bin Wasikri, nombor metrik 079108. InsyaAllah hari ini saya akan menceritakan tentang kebaikan teknik kaunseling Gestalt. Okay, kaunseling Gestalt ini dia mempunyai beberapa kelebihan yang membantu dalam proses perubahan diri, yakni pendekatan memberi tumpuan kepada pengalaman masa kini, iaitu membantu klien sedar tentang apa yang mereka rasai dan mereka alami saat ini. Ia juga akan meningkatkan kesedaran sendiri, membolehkan klien memahami emosi, fikiran dan tingkah laku mereka dengan lebih jelas. Kaunseling Gestalt dia menekankan tanggungjawab peribadi, di mana klien digalakkan untuk mengambil tanggungjawab terhadap pilihan dan tindakan mereka. Teknik ini juga menggunakan pendekatan yang kreatif seperti teknik kerusi kosong dan bermain peranan yang membantu klien mengekspresikan perasaan secara terbuka. Di samping itu, kaunseling Gestalt membantu menyelesaikan konflik dalaman dan sesuai untuk pelbagai masalah seperti tekanan emosi, kemurungan dan isu hubungan. InsyaAllah itu antara kelebihan-kelebihan yang kita boleh nampak dalam teknik kaunseling Gestalt ini. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Hibatullah 076643 akan membentangkan kekurangan teknik kaunseling Gestalt. Baiklah, kita lihat pada yang pertama. Pendekatan ini terlalu fokus pada masa kini.
iaitu di sini dan sekarang. Akibatnya ia cenderung mengabaikan pengalaman masa lalu klien yang mungkin sangat penting, terutamanya jika melibatkan trauma atau konflik berakar umbi. Corey 2017 menyatakan bahawa kelemahan ini menjadikan pendekatan Gestalt itu kurang sesuai untuk klien yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap sejarah kehidupan mereka. Yang kedua, beberapa teknik utama dalam Gestalt seperti MTC teknik ataupun role playing boleh menjadi terlalu dramatik atau menekan emosi klien. Bagi individu yang pemalu atau kurang selesa meluahkan perasaan secara terbuka, teknik ini boleh menimbulkan ketidakselesaan seperti yang dibincangkan oleh Yontef dan Jacobs 2014. Yang ketiga, keberkesanan Gestalt sangat bergantung kepada kemahiran dan kreativiti seseorang kaunselor. Sekiranya kaunselor kurang berpengalaman, teknik ini bukan sahaja tidak berkesan, malah boleh menyebabkan kekeliruan dan keraguan dalam diri klien. Seligman dan Reichenbach 2010 turut menekankan bahawa Gestalt menuntut tahap kesedaran tinggi terhadap emosi dan gerak tubuh klien. Akhir sekali, yang keempat, teknik Gestalt tidak mempunyai struktur yang kukuh ataupun kurang struktur yang kukuh seperti terapi kognitif tingkah laku. Ini menyukarkan pelaksanaannya dalam konteks rawatan jangka pendek yang memerlukan hasil yang boleh diukur. Corey 2017 menyatakan bahawa kekurangan struktur menjadikan Gestalt sukar disesuaikan dengan keperluan sistem rawatan moden. Kesimpulannya, walaupun Gestalt efektif untuk meningkatkan kesedaran diri, ia tetap mempunyai batasan dalam aspek sejarah klien, keselesaan emosi, kemahiran kaunselor dan keberkesanan berasaskan bukti. Oleh itu, pemilihan teknik perlu disesuaikan dengan keperluan dan kesediaan klien. Sekian dan terima kasih. Kisah ini bermula dengan dua sahabat, iaitu Syed dan Hibatullah. Selepas kekalahan dalam Mobile Legends, Syed terlepas kata tanpa sengaja. Hibatullah merajuk dan menjauh. Syed menyesal dan mahu baiki keadaan. Tapi, adakah masih ada jalan untuk memulihkan persahabatan ini? Sama-sama kita saksikan kisah tentang kesilapan dan harapan. Aduh, salahnya rasa. Aduh, kenapalah aku buat macam tu kat dia? Patutlah aku marah. Hatiku sakit memikir. Sahabat lama, Assalamualaikum. Allah selamat. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? 2-3 boleh aku cari. Mana sama si dah mula dah. Mobile Legends seorang. Dah mula dah. Sahabat, kenapa murung-murung dekat tepi sini? Bahaya tak tu nanti tak boleh nak sambut. Kenapa apa masalah? Aku takut doh nak cerita dekat tu teammate aku tadi, aku marah dia. Lepas tu aku takut nak minta maaf. Takut nak minta maaf. Cepat kesedaran tu sampai. Hidayah Tuhan tu anytime boleh sampai. Okey, jadinya aku boleh syorkan seorang doktor ataupun kaunselor ni yang berwibawa, berintegriti, dan dia tu memang cakap boleh menenangkan hati semua orang. Lagi-lagi perasaan macam kau ni galau, ada masalah hati, penyakit hati. Aku tak nak tuduh, tapi kau sekarang tengah ada masalah hati. Jadi aku syorkan kau jumpa dengan kaunselor ni, insya-Allah mujarab. 100% mujarab. Ada nombor dia tak? Ada nombor dia. Okey, nanti papa kita roger. Kita roger nanti aku DM kau. Boleh? Okey, boleh. Tak ada masalah. Deal. Jumpa nanti. Okey, gerak dulu.
Menyadaku kepada bumi Madinah. Your phone ringing. Your phone ringing. Hello? Halo. Ya saya. Ni kaunselor Ikram ke? Saya, kaunselor Ikram. Ada apa Appointment. Nak buat appointment? Boleh. Awak tahu bilik saya? Tahu lah. Boleh kita jumpa pukul 3 petang, insya-Allah saya ada kat sana. Terima kasih ya, Okey. doktor. Uish. Besar masalah sakit ni. Saya akan pastikan dia selamat. Okey, masuk. Assalamualaikum. Salam. Silakan duduk. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ikram. Saya kaunselor yang akan membantu awak hari ini untuk menyelesaikan masalah awak, insya-Allah. Semua perkara dalam sesi kaunseling kita ni adalah rahsia, kecuali dalam keadaan-keadaan yang boleh membahayakan nyawa awak ataupun awak rasa terancam. Yang lain semuanya rahsia. Dan untuk sesi ini, awak ada hak untuk menamatkan sesi kaunseling jika awak berkehendak, ataupun jika awak tidak memerlukan lagi sesi ini, insya-Allah. Sebelum kita mulakan, boleh tak saya nak tahu siapa nama awak? Awak perkenalkan diri awak dahulu. Nama saya Said. Saya sebagai seorang pelajar universiti. Dan saya datang sesi ini kerana sesuatu yang telah lama saya pendam. Saya mahu mengatasinya. Ini masalah, memang masalah betul-betul lah, kaunselor. Okay, terima kasih Syed sebab bersetuju untuk menghadiri sesi kaunseling ini. Kalau nak kita rasa lebih selesa, lebih dekat, awak boleh panggil saya abang. Tak payah panggil kaunselor. Boleh panggil saya abang je. Okey. Awak selesa tak dengan tempat duduk awak sekarang? Lebih selesa. Lebih selesa, insya-Allah. Okey. Boleh tak saya tahu, sebelum ni awak ada menghadiri mana-mana sesi kaunseling tak sebelum ni? Tak pernah. Ni baru pertama kali bang. Oh, faham. Baik. Dalam sesi ni saya akan cuba sedaya upaya untuk membantu awak memahami segala konflik ataupun permasalahan ataupun emosi awak dengan teknik yang boleh membantu awak. Awak jangan risau. Semua perkara dalam sesi kaunseling ni adalah rahsia, kecuali ia boleh membahayakan keselamatan awak ataupun keselamatan orang di sekeliling awak. Adakah awak bersetuju dengan sesi kaunseling ini? Saya bersetuju. Kalau awak bersetuju, kita boleh sign. Syed, boleh tak Syed cerita apa permasalahan Syed supaya abang tahu apa permasalahan Syed sampai Syed datang ke sini jumpa dengan abang? Macam ni cerita sebenarnya bang. Hari tu kan Cepatlah. Tira. Anda lu. Lu pakai helmet tak pakai. Mana lu? Kau ni noob dah. Kau ni asyik maki aku je dari dulu. Aku sabar dah lama dah. Aku koyak ni. Oh, macam tu ceritanya. Baik, saya boleh bantu awak untuk menyelesaikan masalah ini. Okey. Okey Syahid. Cuba Syahid bayangkan. Cuba Syed bayangkan yang hibatullah ada dekat hadapan ni. Apa yang Syed nak katakan pada dia? Hibatullah, aku dah lama pendam ni. Dah lama nak minta maaf dengan kau. Tapi aku takut lah kalau kau marah ke apa, macam-macam kau kata kat aku nanti. Takutlah nanti kita makin renggang pula. Apa yang awak ingin hibatullah jawab kepada awak? Doh, aku maafkan kau. Aku sayang kau. Kita kawan lama kan. Dah lah, jangan sedih lagi. Macam ni lah saya nak dia cakap. Oh, macam tu. Jadi apa perasaan awak selepas awak meluahkan dan awak bayangkan macam mana respon hibatullah terhadap awak? Saya rasa lebih elok dan lebih okey lah.
taklah macam perasaan sebelum ni. Rasa gelisah, rasa tak tentu arah. Macam tu lah. Awak rasa emosi awak sekarang dah okey? Perasaan awak, masalah awak macam mana? Emosi saya lebih okey lah daripada itulah. Perasaan saya sangat happy bila tahu dia minta maaf kat saya ke. Maafkan saya. Okey, baik ya Syed. Jadinya kalau awak rasa awak memerlukan lagi sesi kaunseling ni, ataupun awak rasa perasaan awak masih dibelenggu dengan rasa gelisah, tapi awak cuba dulu, awak berhadapan dengan hibatullah tu, awak cakap dengan dia apa yang awak pendam selama ni. InsyaAllah benda tu akan mengurangkan lagi rasa masalah awak terhadap dia, insyaAllah. Jadi kalau awak ada apa-apa lagi permasalahan ataupun perasaan yang tidak stabil, emosi yang bercelaru, awak boleh berjumpa lagi dengan saya insyaAllah untuk sesi-sesi seterusnya. Kalau tak ada apa, kita tangguhkan dulu sesi kaunseling pada hari ini, insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih lah kaunseling. Balik, kau balik. Kau balik, kau balik. Sempurna, apakah maknanya? Mungkin sekedar rasa yang dijanji seketika. Cintaku benar untuk dia. Namun apakah sudahnya pun sama akhirnya ku mengerti benar kita Assalamualaikum. Awak ni yang kata nak jumpa dengan saya kan? Ya. Awak ada masalah apa? Stres. Kita cerita kan? Stres. Okey brother, awak stres pun awak kena sign dulu orang. Okey. No. Awak kena sign. Okey. Tujuan sesi ni adalah untuk memahami isu ataupun konflik yang awak sedang hadapi, serta beri pendekatan yang terbaik untuk menyelesaikan awak punya konflik ni. Semua yang kita bincangkan ni, saya nak beritahu adalah rahsia di bawah tiada kerahsiaan, kecuali dalam situasi yang boleh membahayakan awak ataupun orang lain. Jika awak juga mempunyai hak menamatkan sesi ini jika awak merasakan tidak lagi diperlukan sesi ini. Sebelum kita mulakan, boleh awak sign boleh dalam persetujuan. Brother, saya nak awak kenalkan diri awak, ceritakan apa masalah awak. Kena kenalkan diri ke? Supaya saya boleh bantu awak. Hai, aku nak datang sini selesaikan masalah, bukan tambah masalah. Nama aku Ikram. Masalah yang Ikram ada. Oi, masalah. Aku butuh cerita. Cerita Awet aku, dia pergi cari jantan lain. Dia cari laki lain. Aku ni apa? Tunggul. Sabar. Saya perasan awak ni bila awak stres dia ataupun awak bercakap tentang pengalaman awak putus cinta ni, awak akan genggam tangan awak kuat-kuat. Cuba buat gerakan tu dengan lebih besar dan perhatikan apa yang awak rasa bila awak buat tu. Bila awak fikir pasal awet awak yang tinggalkan awak demi jantan lain. Okay, cuba cerita apa yang awak rasa bila awak genggam kuat-kuat sangat-sangat. Semarah. Saya rasa nak pukul muka lelaki tu. Saya rasa nak pukul jantan tu. Saya tanya, awak sedar tak selama ni bila awak marah awak akan genggam tangan awak? Tak kan? Saya tak perasan. Tak perasan kan? Adakah awak ada rasa cuba untuk menahan sesuatu itu? Mungkin perasaan takut ataupun mungkin dendam yang awak tak sedar. Tahu, tapi saya rasa bila saya genggam tangan ni, saya akan berasa marah yang sangat terhadap orang tu. Saya tahan perasaan marah saya. Saya pendam perasaan marah saya.
Cuba bagi tahu apa yang perasaan tu, cuba bagi tahu. Apa yang awak rasa? Perasaan tu cuba bagi tahu. Lepaskan kemarahan saya. Saya patut terima takdir ini. Saya patut terima. Saya pun belajar bidang Islam, tapi saya tak terapkan bidang Islam dalam diri saya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat hari ini telah merakam satu video yang anda telah lihat sebentar tadi, yang pastinya banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, dan insya-Allah anda boleh ambil sedikit sebanyak pengajaran daripada video tersebut. Insya-Allah. Yang pertama, kalau korang lihat pada video yang pertama berkaitan dengan Syahid dan saya menjadi kaunselor, Syahid ia menjadi sebagai seorang pesakit. Itu merupakan teknik kerusi kosong, di mana cara lakonan dia, Syahid ni dia duduk berhadapan dengan kerusi kosong dan dia menganggapkan ataupun dia membayangkan bahawa kerusi kosong itu ada orang yang boleh menyebabkan dia apa? Tujuan dia apa? Tujuan dia nak luahkan perasaan yang selama ini dia pendam. Selama ini dia rasa perasaan tu menyakitkan diri dia. Jadi dengan perasaan, dengan dia berhadapan dengan kerusi kosong, dengan membayangkan yang hibatullah ada di hadapan dia yang boleh menyebabkan perasaan dia menjadi lebih tenang. Dan yang kedua, teknik seterusnya saya serahkan kepada Ishraf, teknik yang kedua tadi. Okay, baik. So untuk teknik yang kedua, macam mana yang kita dapat lihat tadi video tadi, seorang pelajar atau mahasiswa, dia dalam keadaan yang genggam tangan disebabkan perasaan dia tak lepas. Jadi sesi yang kami lakukan tadi itu adalah membantu orang tersebut lah yang mengalami masalah itu untuk melepaskan perasaan itu dengan menerima takdir. Sebab takdir itu atas takdir yang telah ditentukan oleh kita lah, maksudnya yang telah ditulis. Jadi secara kesimpulannya, teknik yang kami bawa ni, yang secara tujuan utama kepada teknik-teknik kaunseling ni adalah untuk memastikan emosi klien ini terjamin, ataupun emosi klien ni akan jadi lebih baik, lebih positif. Sebab itulah tujuan kaunseling sebenarnya. Jadinya bila mana seseorang klien datang kepada kaunselor untuk bagi tahu permasalahan dia, untuk bagi tahu isu-isu yang dia hadapi, adalah sebagai kaunselor ni hanyalah pembuka jalan, adalah pembuka tempat ataupun tempat untuk klien itu meluahkan perasaan dia. InsyaAllah itu saja daripada kumpulan kami. Semoga video yang kami bagi ini memberi banyak manfaat kepada semua. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye.